permulaan pasti ada titik mula dan setiap pengakhiran yang indah pasti meninggalkan 1001 kenangan. Ada insan yang hadir sekadar mengisi ruang waktu, namun ada juga insan yang hadir membawa sinar, menyemai harapan dan meninggalkan jejak yang akan terus dikenang sepanjang hayat. Pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menelusuri kisah perjalanan seorang insan hebat, seorang pendidik yang telah mengabdikan hampir seluruh usia dewasanya demi mencorakkan masa depan anak bangsa. Beliau ialah Puan Nur Aiza binti Awang, dilahirkan pada 16 Julai 1966 di Bumi Bertuah, Kuala Terengganu, Terengganu. Di sebalik ketegasan seorang pentadbir, tersimpan kelembutan seorang isteri kepada Encik Abdul Razak bin Abdul Khalil, serta kasih seorang ibu kepada 5 orang cahaya mata yang menjadi kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah perjuangan hidupnya. Perjalanan ilmu beliau bermula di bangku sekolah, iaitu di Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam dan Sekolah Kebangsaan Bum Kapas, sebelum meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Panji Alam serta Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Minat beliau terhadap dunia pendidikan akhirnya membawanya melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Pasir Panjang dalam bidang pengajian Melayu dan pendidikan jasmani. Pada tanggal 1 Julai 1988, bermulalah sebuah perjalanan yang akhirnya menjangkau 38 tahun penuh dedikasi dan pengorbanan. Selama hampir 4 dekad, beliau telah menggalas pelbagai amanah. Bermula sebagai guru akademik, seterusnya memimpin dalam pelbagai peranan sebagai guru bimbingan dan kaunseling, penolong kanan petang, penolong kanan hal ehwal murid dan akhirnya sebagai penolong kanan pentadbiran di Sekolah Kebangsaan Jalan Semenyih 2 Integrasi Kajang. Setiap jawatan dipikul dengan penuh amanah, keikhlasan dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Keupayaan kepimpinan beliau turut terserlah apabila diberi kepercayaan memangku jawatan guru besar sebanyak 2 kali. Kepercayaan itu bukan sekadar satu pengiktirafan, tetapi menjadi bukti bahawa kepimpinan lahir daripada keikhlasan, kebijaksanaan dan teladan yang sentiasa ditunjukkan sepanjang perkhidmatan beliau. Sepanjang bergelar pendidik, pelbagai kejayaan berjaya dilakar. Bimbingan beliau telah membawa murid mengharumkan nama sekolah di peringkat kebangsaan. Dedikasi yang tidak pernah luntur itu turut diiktiraf menerusi anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2006, 2016 dan 2022 selain penglibatan aktif dalam pelbagai program pendidikan, kesihatan, kepimpinan serta pembangunan komuniti di peringkat sekolah, daerah dan negeri. Namun, ukuran sebenar seorang guru bukanlah pada jawatan yang disandang mahupun anugerah yang diterima. Nilai sebenar seorang guru ialah hati-hati yang pernah disentuh, ilmu yang terus mengalir, dan kehidupan yang berubah hasil didikan serta bimbingannya. Hari ini, setelah 38 tahun menabur bakti, tibalah saatnya bahtera yang sekian lama berlayar di lautan pendidikan berlabuh dengan penuh tenang. Namun, sebuah persaraan bukanlah penamat sebuah perjuangan.
Ia hanyalah noktah kepada sebuah kerjaya dan permulaan kepada lembaran kehidupan yang baharu. Buat seluruh warga sekolah, nama Puan Nur Aiza akan sentiasa terpahat sebagai seorang pemimpin yang berdedikasi, seorang rakan yang sentiasa menghulurkan bantuan dan seorang guru yang mengajar bukan sekadar dengan ilmu tetapi juga dengan kasih sayang dan teladan. Buat Puan Nur Aiza binti Awang, terima kasih atas setiap pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Terima kasih atas setiap nasihat yang menjadi pedoman. Terima kasih atas setiap senyuman yang memberi semangat. Dan terima kasih kerana telah menjadikan dunia pendidikan ini sebuah tempat yang lebih indah untuk kami semua. Semoga setiap jasa yang dicurahkan menjadi amal jariah yang berkekalan. Setiap langkah selepas persaraan dipenuhi ketenangan, kebahagiaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat bersara Puan Nur Aiza binti Awang. Bahtera berlabuh namun kasih akan terus berteduh di hati kami selama-lamanya. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Hati ini bukan milikku lagi. 1000 tahun pun akan ku nantikan kamu. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat isteriku yang tercinta, Nur Aiza binti Awang, hari ini tanggal 16 Julai 2026, berakhir sudah perjalananmu sebagai seorang pendidik setelah 38 tahun menabur bakti dalam dunia pendidikan. Hampir 4 dekad, abang menjadi saksi bagaimana sayang menggalas amanah sebagai seorang guru akademik, guru kelas, guru bimbingan dan kaunseling, penolong kanan petang dan penolong kanan had ehwal murid. Dan terakhir sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Jalan Semenyih 2 ini. Semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, amanah dan bertanggungjawab. Terima kasih sayang kerana telah mengorbankan masa, tenaga dan kasih sayang demi mendidik anak bangsa generasi masa hadapan Malaysia. Di sebalik setiap senyuman, pasti ada penat lelah yang tidak pernah diceritakan. Semoga setiap ilmu yang disampaikan dan setiap kebaikan yang ditaburkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Abang amat berbangga dengan sayang. Selamat bersara sayang. Abang sayang hingga ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari terakhir bagi adinda ku Cikgu Nur Aiza berkhidmat sebagai guru selama 38 tahun. Alhamdulillah, tahniah kepada adikku. Semoga hari ini sentiasa menjadi dalam kenangan. I'm also proud of you. Berkhidmat begitu lama mendidik anak bangsa, mencurah jasa bakti yang amat dihargai kepada ribuan pelajar-pelajar di beberapa sekolah yang telah cikgu berkhidmat. I'm so proud of you. Selamat bersara. Jika mak ayah masih ada, tentu mereka juga rasa bangga dengan atas khidmatmu. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Semoga usia bersara dimanfaatkan dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, sentiasa sihat dan di dalam rahmat dan keberkatan Allah, dan diberi kesihatan yang baik, rezeki yang murah untuk meneruskan kehidupan di senja usia. Semoga mendapat peluang dan rezeki untuk menjadi duri Rahman di masa yang terdekat tahun hadapan, insya-Allah. Selamat bersara, happy birthday my dear. I love you so much. Assalamualaikum. Saya Puan Rashimah binti Awang, kakak kepada Cikgu Nur Aiza. Selamat bersara buat adikku yang tersayang. Kakak ucapkan tahniah di atas besaran ini. Terima kasih di atas kejayaan adik yang berjaya menanamkan mereka sebagai guru. Semoga Allah sentiasa memberikan adik kesihatan yang baik, kebahagiaan, ketenangan, dan semoga ilmu yang adik kongsikan menjadi amal jariah berfaedah. Selamat bersara, Dik. Salam sayang dari Kak Rizmiyani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersara Mama. Terima kasih atas segala kerja keras, kasih sayang dan pengorbanan Mama selama ini. Semoga hari-hari Mama selepas ini dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dan kesihatan yang baik. Kami sayang Mama. Assalamualaikum. Untuk Mama tersayang, selamat bersara. Alhamdulillah, tugas Mama sebagai seorang penjawat awam dah selesai. So now Mama dah boleh berehat, tak payah fikir dah pasal kerja, boleh tidur dengan tenang. So dah bolehlah plan nak holiday kat mana kan. So pagi-pagi sekarang Abah dah ada teman lah. Boleh teman Abah pergi ngopi-ngopi, cari tempat breakfast viral. Apa lagi? Lepas ni tambahlah lagi satu tugas baru, jaga cucu. Nothing much to say, just thank you for everything you have done, Mama. Again, selamat bersara Cikgu Nur Aiza. Bye. Assalamualaikum Mama. Dan
ucapkan selamat bersara kepada Mama. Alhamdulillah, setelah puluhan tahun Mama berkhidmat sebagai seorang guru, akhirnya tiba masa untuk Mama luangkan masa bersama ibu sayang, beristirahat, jaga cucu and have your me time. InsyaAllah, kalau ada rezeki kita berjalan. And also didoakan semoga Mama berjaya dunia akhirat dan juga semoga Tuhan balas segala jasa dan kebaikan Mama sebagai seorang guru. Dan saya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Saya Nur Atira Firzana binti Abdul Razak, anak bongsu kepada Puan Nuraiza binti Awang. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan selamat bersara kepada Puan Nuraiza ataupun mama saya. Terima kasih kerana telah menjadi seorang guru dan juga seorang ibu yang baik, penyayang kepada adik dan juga adik-beradik yang lain, abang, kakak, nani dan juga arwah Ain. Adik juga sentiasa berharap agar setiap kejayaan yang adik akan kecapi selepas ini, Mama sentiasa berada di sisi adik. Last but not least, adik sentiasa doakan supaya Allah memudahkan segala urusan Mama selepas ini. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum, selamat bersara Kak Aiza. Semoga Allah membalas segala pengorbanan dengan kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan dan kehidupan yang sentiasa diberkati. Selamat bersara Kak Aiza. Kami mengucapkan selamat bersara Puan Aiza. Jaga diri. Take care, jaga cucu. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Nuraiza binti Awang. Saya ucapkan selamat bersara. Terima kasih di atas bimbingan dan nasihat kepada saya selama ini. Saya doakan semoga Puan Nuraiza diberikan kesihatan yang baik, berbahagia bersama family dan juga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat selepas ini. Selamat bersara Puan Nuraiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Aiza. Seterusnya saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kerjasama yang diberikan selama mengenali saya, dan semoga Puan Aiza selepas ini berbahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Nuraiza binti Awang, saya mewakili rakan-rakan guru dan juga staf ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan. Kami berdoa memohon agar Allah terus kurniakan kesihatan kepada Puan selepas bersara nanti dan mempermudahkan segala urusan Puan. Tidak lupa juga terima kasih atas segala tunjuk ajar Puan kepada kami dan sikap Puan yang banyak memudahkan urusan kami. InsyaAllah, terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Puan Aiza. Jasamu dikenang, budimu disanjung. Kami mengucapkan we are going to miss you. Bye. Selamat bersara. Assalamualaikum Puan Aiza. Kami guru-guru lelaki mengucapkan selamat bersara Puan Aiza. Moshi Puan Aiza, selamat bersara dan semoga lebih sihat dan lebih bahagia selepas ini. Selamat bersara Puan Aiza. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Assalamualaikum Puan Aiza. Kami semua mengucapkan Selamat bersara, happy-happy selalu. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Kami dari pihak kantin ingin mengucapkan selamat bersara Hari Bersara kepada Puan Nuraiza. Didoakan kepada Cikgu Nuraiza semoga sihat selalu dan berbahagia selalu selepas ini. Selamat menikmati fasa berpencen. Terima kasih Cikgu atas segala kerjasama dan ukhuwah yang kita jalinkan selama ini, dan kami pihak kantin ingin memohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangan selama kita bekerjasama. Terima kasih Cikgu.
Selamat sejahtera Puan Aiza. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Puan Aiza. Semoga Puan sihat selalu. Puan sihat selalu. Selamat bersara. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Puan Nur Aiza. Kami mengucapkan selamat bersara. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiah Auni binti Abdul Hadi. Saya mewakili murid-murid SK Jalan Sungai 2 ingin mengucapkan salam persaraan kepada Puan Nur Aiza. Terima kasih atas jasa baikmu dan tunjuk ajar Puan selama kami berada di sekolah ini. Sekian, terima kasih Puan. Bye. Aiza, kami dari kelas 5 progresif Asha, Ovia, Harini, Faith ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga Puan dapat lebih banyak masa bersama keluarga selepas ini dan diberi kesihatan yang baik. Kami berharap kami boleh jumpa dengan Puan lagi sekali. Selamat bersara. We will miss you. Bye.